Assalamualaikum. Selamat petang. Okey, hari ni hujan lebat kan awal tadi. Lebat, sangat-sangat lebat. Hujan turun menandakan hujan rahmat tu juga mendoakan pelayaran konvoi Global Sumut Flotilla kerana mereka dah nak sampai. Dah nak sampai, doakan kesejahteraan, keselamatan mereka. So doa yang sangat-sangat mujarab dan mustajab. Untuk mereka, para konvoi yang berjihad membawa misi kemanusiaan, semoga mereka sampai dengan selamat, membawa segala bekalan makanan, ubat-ubatan, keperluan asas yang diperlukan oleh semua rakyat Gaza, Palestin, anak-anak kecil, ibu-ibu, wanita, lelaki, kanak-kanak. Mereka juga memerlukan keperluan asas seperti kita dekat Malaysia ni, makanan, ubat, pakaian, minuman yang bersih. Mereka perlukan juga kesihatan yang sihat untuk meneruskan hidup walaupun di dalam keadaan yang sangat-sangat kita tak dapat nak bayangkan lah. Keadaan yang sangat-sangat naif. Bukan kata naif sangat, bukan kata duduk di rumah kampung, rumah orang kata beratap bumbung daun pisang ke apa, habis hancur berkecai, dah tak ada apa, kemah saja. Duduk pula orang cakap apa, berkeliaran, habis tak ada apa benda yang mereka tinggal, yang mereka ada untuk dijadikan penggunaan harian. Tak ada. Yang ada hanya hati, hanya orang kata iman yang teguh, yang kuat, yang semangat tinggi. Tak semua boleh lalui macam tu. Dan dekat Malaysia ni, saya nak bercakap berkaitan dengan kita punya kad pengenalan. Isu ni terbangkitnya bila saya melihat sendiri dan mendengar sendiri berkaitan dengan kad pengenalan biru kita itu untuk semua pemegang